Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami turun padang untuk bertanya kepada rakyat mengenai pelaksanaan subsidi RON 95 Budi Madani. Jom kita dengar pandangan orang ramai. Budi Madani ini dapat membantu ramai rakyat lah yang kurang kemampuan untuk mendapatkan minyak yang murah lah. Terima kasih pada PM kita lah. Untuk pengguna minyak yang bersubsidi untuk orang-orang tempatan kita, actually macam warga negara kita, so mereka akan dapat murah lah untuk minyak ni kalau nak guna. Dengan subsidi ini, warga negara hanya perlu bayar RM1.99 seliter, manakala bukan warga negara perlu bayar RM2.60 seliter. Sekarang kita ambil gaji pun rendah juga. Jadi ini satu sebab kita guna kenderaan ni harian jugalah. Pergi hantar anak sekolah lah, pergi ambil barang ke apa-apa sebab kita pun kerja mekanik. Hari-hari guna kenderaan juga. Jadi boleh mengurangkan yang beban kita. Pasal macam alhamdulillah rezeki lah. Saya boleh katakan membantu juga bagi rakyat Malaysia. Okey, dia ada 3 kaedah. Satu menggunakan aplikasi Settle, yang kedua melalui pam dan yang ketiga melalui kaunter. Pakai menggunakan apps mudah jugalah, senang sikit. Tak perlu tunggu dekat kaunter ramai-ramai tu. Dia lagi mudah bagi kita kan, bagi saya lah. Dua-dua berguna, tapi nak mudah lagi dekat pam. Tapi kalau setengah orang dia tak pandai guna untuk pam, tapi boleh guna apps. Kalau guna apps ni dia lagi mudah, dia orang kata apa, penggunaan dia lebih luas lah untuk dalam apps ni, lagi mudah. Dengan bantuan PM ni, iaitu minyak Budi Madani ni, so kita dapatlah orang kata menyekat daripada orang-orang luar, terutama orang kata apa, pendatang-pendatang luar untuk membeli minyak yang tak sepatutnya dia orang belilah, yang menjadi hak rakyat kita. Melalui Budi Madani ni agak orang kata apa, peraturannya agak ketatlah. Banyak terima kasih kepada BMX kerana dapat mengurangkan beban rakyat. Itulah tadi pandangan orang ramai mengenai subsidi RON 95 Budi Madani. Jadi sama-sama kita manfaatkan pelaksanaan ataupun inisiatif ini dengan sebaiknya.